Hari ni saya kena siapkan office sementara saya yang asalnya kosong je macam ni. Saya baru pindah. Saya akan gunakan meja yang ada motor untuk mudah naik dan turun supaya saya boleh bekerja sambil diri ataupun duduk. Tempat buang sampah kat tepi ni dan juga charging station. Kenapa saya kena ada office sementara ni? Kita tengok map. Studio lama saya ke tapak studio baru. Kat sini dia tulis 31 minit jarak dia, tapi waktu tengah malam ni sebenarnya dalam 40 minit perjalanan. Jauh. Bila jadi apa-apa dekat tapak studio ni, susah saya nak pergi sebab jauh sangat. So, solusi saya sewa satu rumah sementara yang jarak dalam 17 minit ke tapak, dan untuk pergi ke sekolah anak saya dari situ dalam 10 minit je. Banyak masa jimat, tapi itulah, nak buat kerja sini tapi kosong lagi. So far saya baru ada 2 almari ni dan letak 3D printer daripada Bamboo Lab H2D. Sebelah sini ada saya punya server. Jadi untuk buat kerja kena ada meja. Meja yang saya gunakan boleh turun naik, cuma kali ni motorized punya. Sebelum ni saya pakai meja yang manual untuk turun naik. Penat nak pusing-pusing. Ending dia jadi malas nak berdiri. Disebabkan motor punya dah murah sekarang, jadi pakai motor lah. Tak sampai 1000. Kalau tak dulu beribu harga yang ada motor ni. Dan dia punya tapak. Okey. Kecil je controller dia. Saya nak letak dekat sini lah, bagi ngam-ngam. Okey. Berat. Untuk kerusi saya pakai expand juga, cuma design saya pakai yang kemas. Saya tak suka kerusi yang nampak gaming sangat, jadi ni okey lah. Alright. Cover ni belakang, sini belakang, airbag, dan ni kepala. Ponek berapa tinggi ni? Dah. So saya nak save satu ketinggian dekat saya punya pusat. Senam naik, tinggi sikit, tinggi sikit. Ini nombor 1. Ketinggian untuk diri, tekan nombor 1 dan lama. Okey dah. So kalau saya adjust, ubah-ubah, tekan nombor 1, terus dia akan patah balik. Okey. Alright. Disebabkan saya kerja pakai 2 monitor, jadi saya akan gunakan monitor ARM untuk hold saya punya monitor ni. Ini ikutlah model apa korang nak beli. Laptop kerja saya akan letak bawah monitor tu. Bila buka, ngam-ngam dia punya screen. Okey. USB hub sini, saya punya monitor pakai USB Type-C. Kalau pakai HDMI, kita kena beli USB hub yang ada HDMI output. Untuk mudah manage kabel power, pastikan kita beli extension yang ada lubang skru kat tengah dia. Jangan pakai tape, tak kuat. Sekarang saya nak design tong sampah meja saya. Saya wajib kat meja ada tong sampah. Saya buat simple mekanisme sliding dia guna groove macam ni. Ada alur. Dekat tong sampah ni ada alur yang terbonjol keluar pada darjah 45 supaya boleh 3D print tanpa perlukan support. Dekat yang holder pula ada alur ke dalam. Jadi akan slide kat situ lah. Cuma ada satu tambahan kecil bonjolan kat dalam ni untuk jadi sebagai macam kunci. Kat tong sampah ni bonjolan ke dalam, dan dekat holder slider ni bonjolan keluar. Nanti dia lekat ketekuk kat situ. Dia punya action dia, bila kita nak buang sampah boleh keluarkan. Bila nak letak balik tu sampah dalam ni, nampak ada bonjol situ kan? Tolak sampai kena kat situ, dia akan ketat sikit. Dan 3D print lah. Untuk saiz macam ni, maybe ambil masa dalam 8 jam macam tu. Kalau korang nampak macam ada string halus-halus tu, ini disebabkan saya gunakan material ASA.
Settle 3D print, kita boleh ambil dan pasang. Saya akan letak dekat tepi meja saya ni, hujung kat sini, senang. Sekarang bila ada sampah, boleh terus buang kat tepi. Nak buang, boleh cabut dan pasang balik dengan mudah. Tekan kuat sikit, dia akan lekat lock. Last, saya nak buat holder untuk saya punya charging hub. Konsep design lebih kurang macam tu sampah tadi, cuma saya tweak design dia untuk muatkan USB charger ni. Ini saya pakai yang 300 watt punya, besar. Macam-macam benda saya boleh cocok ni, tinggal nak screw je. Okey. Dan wayar dia, saya pakai wayar yang jenis magnetik macam ni supaya mudah nak kemas. Nampak tu, saya gulungkan dia lekat gitu je. Satu lagi. Okey. Barang-barang yang saya guna dalam video ni saya akan letak dekat description lah, dia punya link kalau korang berminat. Tapi dekat Shopee je lah Kalau barang yang tak ada kat Shopee, korang pandai-pandai lah cari Ni dia punya result. Okey. Bolehlah untuk office sementara. Kalau korang nak usah meja dengan kursi expand ni, saya akan letak link dalam description. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada Skrut kerana sponsor video ni. Kalau korang tengah usah kereta tapi tak boleh buat decision kan, boleh try Skrut. Korang boleh masukkan nombor plate kereta, lepas tu pilih jenis apa. Contoh kereta ni berdaftar di Malaysia, lepas tu saya nak pakai ni instant punya. Tunggu kejap dia proses, lepas tu kita akan dapat Skrut punya report. Nak tahu kereta ni pernah accident ke, kena banjir ke, pernah dicuri ke. Bila ada data gini, confident lah kita nak buat pilihan. Ini report instant lah, dia ada macam-macam fungsi lain lagi. Korang pergi je skrut.my. Ok, jom sambung. Alright, tu je. Saya ada dalam 2 video, 3 video lagi dekat saya punya office sementara ni, sebab saya nak set up saya punya server, saya nak set up saya punya wifi. Dan bila saya dah boleh properly buat kerja kat sini, baru kita akan sambung projek dekat tapak studio Berani Buat yang baru tu. Saya hold kejap sebab saya kena pindah rumah supaya rumah saya ni sekarang sementara ni dekat dengan tapak studio. Baru senang saya nak ulang alik. Kalau tidak, sekali nak pergi tapak dalam 35 minit ke 40 minit. Kalau jam traffic light tu maybe 50 minit baru sampai ke tapak. Jadi jauh sangat. Kalau tengok banyak lagi video menarik, boleh pergi ke YouTube channel Berani Buat. Subscribe kali, jumpa dalam next video. Saya Syafiq. Assalamualaikum.